Ini boleh kira dikatakan satu tamparan yang hebat untuk semua brand-brand lokal di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih lagi bersama dengan channel aku ni. Ya betul, dah lama aku tak upload video. Ya sebab perkembangan jersey agak slow buat 2-3 kebelakangan ni. Termasuk aku pula sibuk. Dan kalau kau perasan, punya setup baru. Ya sebab aku baru pindah. Jadi mungkin setup biasa saja, nanti aku cubalah slow-slow. Okay, baik. Sebab tu juga aku sibuk dan ada satu perkembangan tentang jersey di Malaysia yang boleh kata dah beberapa minggu, tapi aku baru sempat untuk nak cover berkenaan dengan satu lagi brand jersey luar negara masuk ke Liga Malaysia, iaitu brand Warix. Brand ni dah cukup besar, dah cukup famous, iaitu brand daripada negara jiran kita, iaitu daripada Thailand. Dan bagaimana kali ni Warix telah bekerjasama, dah sign dengan kelab Negeri Sembilan, dengan Negeri Sembilan untuk 2 season akan datang, iaitu season 25-26 dan 2026-2027 dengan penajaan berjumlah 1.7 juta ringgit. Itu dari segi kit untuk jersey pasukan utama dan juga pasukan bawah umur. Jadi satu tamparan yang cukup hebat juga untuk brand-brand lokal, sebab kita tahu yang Negeri Sembilan ni antara pasukan terawal yang ditaja oleh local brand sebelum ni. Contohnya macam kaki jersey. Ada untuk tahun ni Negeri Sembilan pakai jersey keluaran Kill Me, dan bermula season depan Negeri Sembilan akan menggunakan jersey brand Warix. Warix ni dah lama tak ada dekat Liga Malaysia, tak silap 5 tahun lepas. Yang sebelum ni memang pernah Warix masuk untuk menaja jersey Kedah, jersey Melaka. Jadi kali ni sedah berapa lama Warix tak bersama dengan Liga Malaysia, dengan Negeri Sembilan tahun depan nampak ada design Warix dekat Liga Malaysia. Warix ni bagi aku satu brand yang desainnya agak minimize tapi bijak dalam menggunakan warna serta corak-corak kecil. Dia macam kita tengoklah jersey sebenarnya, jersey Thailand lah. Jersey Thailand dia agak simple tapi sedap mata memandang. Termasuklah dengan beberapa jersey yang Warix pernah taja, iaitu macam jersey Phnom Penh, dan ada beberapa negara yang Warix pun taja. Jersey negara tu tadi dah kira agak mendunia lah. Jadi aku agak penasaran agak nak tahu bagaimana jersey Negeri Sembilan. Jadi mungkin ada nafas barulah untuk Negeri Sembilan. Kita tengok pattern untuk jersey Negeri Sembilan ke belakangan ni lebih kurang sama, walaupun bertukar-tukar brand, kaki jersey ke Kill Me ke. Harapkan Warix dapat bagi satu nafas barulah untuk Negeri Sembilan yang lebih fresh dan yang lebih menarik minat orang untuk dapatkan jersey Negeri Sembilan. Kita boleh bayangkanlah macam mana jersey Warix Negeri Sembilan. Agak bijak juga gitu. Mari kita nantikan je lah bagaimana untuk jersey yang akan datang. Dan kalau korang punya pendapat macam mana, Warix brand luar masuk ke Liga Malaysia, adakah korang semua setuju? Dan apa pandangan korang design Warix dengan pasukan Negeri Sembilan?